Hai, kita kembali semula ke Dapur Extra Ceria Lotus edisi Ramadan bersama saya, Chef Bob. Bukan. Saya Vida Zulkifli. Guys, Bob bersama Cik Vida Zulkifli. Kalau korang pergi tengok konten-konten masak kat sosial media tu, mesti jumpa Vida Zulkifli ni. Vida, apa khabar? Macam biasa, hari-hari syuting. Ramadan ni kita lagi sibuk kan? Betul. Nak prepare 30 hari, 30 menu. Hari ni, Bob nak sharekan satu resipi istimewa. Tahu tak resipi apa? Saya dengar Chef nak masak kuih. Yes, Bob nak masak satu jenis kuih cara berlauk berintikan salmon. Kenapa salmon extra betul ni? Memang extra ini, extra khasiat daripada khasiat salmon omega ni. Jom ikut Bob tengok apa bahan-bahan untuk kuih cara berlauk inti salmon. Jadi Vida, Bob perlukan pertolongan Vida ni untuk potong bawang merah, bawang putih dan juga cili. Bob nak pecahkan telur untuk buat batter dia. Bob nak suruh Vida potong satu lagi bahagian, iaitu potong salmon kita. Nak potong cube-cube besar-besar dadu, itu saja. Jadi Vida, bahan-bahan semua dah siap. Jom. Selalu bila kita masak bawang dengan bawang putih ni, bau dia naik, harum. Tapi masa-masa wangi-wangi ni, kita jangan biarkan dia hangus, kita terus masukkan cili bo. Masukkan sedikit air supaya dia jangan terlalu kering. Tak perlu banyak minyak sebab salmon ni akan mengeluarkan air dan minyak dia sendiri. Itulah omega dia. Bob masukkan sedikit garam perasa. Ini part yang the best. Kita kena masukkan salmon. Belum kita nak buat batter untuk kuih cara berlauk ni, kita kena panaskan oven kita. Bob tunjukkan untuk adunan kuih cara berlauk ni. Kemudian kita kena blend dia. Kita punya adunan ni dah ada kat sini. Apa yang kita perlukan sekarang? Kita punya filling yang dah sejuk ni. So, kita kena letak, cari macam kita kena keluar satu ketul macam ni kan. Dengan dia punya sedikit inti dia. Jom, kita masukkan dalam oven. Kita dah, nampak tak? So, Vida, kita punya kuih cara berlauk inti salmon dah siap. Bau pun cantik, sedap, bau dia harum. Tapi sayang ni lagi 30 minit nak berbuka ni. Saya sebenarnya dah tak sabar ni Chef. Ya Allah. Jangan diengap dulu. So, kalau guys, you guys kena stay tune dan follow Lotus untuk dapatkan resipi-resipi yang menarik macam ni dalam Dapur Extra Ceria Lotus edisi Raya. Raya pula. Wow, tak sabar ni. Yes, stay tune. Lotus kan ada